Jadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sektor lontar peluru ataupun shotput ialah yang pertama. Okey, jadi ini merupakan tepung yang telah diisi ke dalam botol. Dan penutup botol tersebut hendaklah ditepuk supaya memudahkan tepung untuk keluar. Dan yang kedua, tali rapiah dan juga salkut. Jadi kami menggunakan tali ini dan mengukurnya menggunakan ukuran yang berikut. Jadi, langkah yang pertama, jom kita buat. Pertama, kita buat garisan lurus sepanjang 8 meter untuk dijadikan baseline. Langkah yang kedua, kita ambil di tengah garisan baseline 8 meter tadi dan pacakkan kayu untuk dijadikan titik pusat. langkah yang ketiga, kita perlu tarik tali sepanjang 1.067 meter dari titik pusat. Kemudian pusing untuk menjadikan satu bulatan lengkap. Langkah yang keempat pula, kita perlu ambil jarak sepanjang 3 meter dan suri sedikit daripada titik pusat kita sebentar tadi. Langkah kelima, dengan jarak 4 meter dari titik pusat di atas baseline, Kemudian, kita tarik tali sepanjang 5 meter dan surih sehingga bertindih dengan surihan awal tadi. Langkah seterusnya, kita perlu pastikan tali tadi berada di atas poin surihan daripada titik pusat. Kemudian kita tarik dan membuat garisan sepanjang 19.079 meter. selepas itu dari titik penghujung 19.079 meter tadi, kita perlu surih berjarak 6 meter di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ayuh, ke sebelah sana pula. Kemudian, tarik tali berjarak 20 meter dari titik pusat dan bertindih dengan surihan sebentar tadi. Seterusnya, buat garisan lurus di sebelah kiri dan kanan sektor. Langkah yang terakhir, daripada sisi jejari bulatan di atas waistline, kita perlu tarik tali sepanjang 0.75 meter dan buat garisan pendek. Okey, jadi langkah ini perlu dibuat di sebelah sana pula. Jadi siap sudah cara-cara melakukan sektor lontar peluru daripada kami bertiga. Dan inilah hasilnya.